Assalamualaikum tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ini saya kongsikan bersama kerja tambak lopak di laluan rumah pam. Jadi jalan yang kita lalui hari-hari dengan kenderaan lori sehingga 10 hingga 13 tan. Jadi ada laluan jalan ini yang rosak akibat bebanan yang berat. Justru itu saya ambil inisiatif untuk selenggara jalan supaya kenderaan yang melaluinya mudah, tak kena lecak, tak berlopak, tak kotor. Jadi ini tindakan awal yang saya laksanakan, dan tindakan seterusnya saya akan simen lopak yang ada. Ini salah satu lopak yang ada di laluan ke tempat saya kerja lah. Jadi saya bersama dengan pembantu saya, yang membantu saya adalah anak saya. Saya bawa dia orang sementara cuti 7 minggu. Saya bersama dengan mereka menyiapkan, menambak menggunakan batu. Jadi semoga tuan-tuan yang ada maslahat, tuan-tuan yang ada laluan seperti saya bolehlah mencuba kaedah ni. Letak sedikit kasaran, kemudian saya akan simen nanti. Laluan ni, dengan lopak ni saya akan simen supaya dia lebih tahan lama. Seperti mana yang sebelum ni saya ada paparkan, saya ada kongsikan bersama, jalan laluan ni saya simenkan dan dia tahan agak lama lah. Bila kena hujan dia tak rosak, jalannya tidak rosak. Jadi tuan-tuan, sekian untuk paparan saya pada kali ini. Saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Mohon maaf, juru kamera saya baru-baru belajar, baru-baru pegang kamera. Dan insyaAllah kami akan perbaiki lagi konten-konten akan datang insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang memberi respon yang positif kepada konten-konten saya selama ini.